Okay guys, hari ni aku dah buat sesuatu untuk kereta aku, yang mana aku nak bagi tahu aku datang kedai ni. Lim Exhaust. Ini kedai dekat Ipoh Perak. So aku ada beli produk Mac Racing daripada produk Mac Racing lah. Ni produk Mac Racing. So hari ni aku akan buat downpipe kereta aku. Downpipe akan dipasang pada Honda Civic aku lah. Anda ready nak naik atas lah. So kita tengok macam mana kesudahannya. So ni produk aku dah beli daripada Mac Racing. Downpipe dan juga from 前面兜低包布，總共600。哦，兜低翻低嘅。downpipe. Downpipe, front pipe. Front pipe, front pipe. So produk ni aku terbeli barang ni memang bagus ya. Kesudahan macam mana. Ni bos. So ni exhaust. Ya apa ni, aircon. So akan dia akan buka kat sini tu ya. Banyak apa tu, hari tu aku dah buat exhaust hari tu dekat Fishbowl Red. Dia ada buat custom sikit exhaust aku hari tu. Exhaust ni by Akrapovic. Akrapovic lah. Ni aku hantar kedai ni dekat Fishbowl Red Shah Alam. Aku tinggal kereta ni dekat seminggu kau lah. Dia buat habis. Sekali dengan red. Sekali dia buat sekali lah. Buat red sekali. Tu barang dah sampai. 而家288，一個80啦，460，450咯，計好咗又。收埋到咩啦？到另外咧。So aku beli tu dia buat, aku minta dia buat balut sekali lah. Minta dia balut sekali. Oh, ni aluminium 340 stainless steel. Stainless steel by Mac Racing. Oh, live ah. YouTube 買攞你老豆嘅，幫你係咪啊？幫我咩？我點知啊？So aku buat banyak agak kereta ni. Habis duit banyak. Sikit-sikit jadi macam ni sekarang. Dah macam ala-ala TR lah. Enggak ni kena beli baru lah. Selalu beli Civic lah, mesti sebab kereta low kan. Aku pakai ni InSpeed. So aku beli ni, package ni dah siap. Sekali gasket semua siap lah. Ni Mac Racing. Sampai 2.5 inci lebih kurang. So dia akan sumbat masuk kat Honda je. Memang terbaik. So nanti dah siap, nanti aku akan update balik. Kita tengok video channel nanti.